Hari ini Pak Su nak kongsi sikit tentang fikir di luar kotak. Thinking outside the box. Bermaksud kita melangkah keluar atau menjangkau keluar dari cara berfikir biasa untuk mencari penyelesaian-penyelesaian atau idea-idea di luar jangka yang sifatnya lebih kreatif dan inovatif. So, berfikir di luar kotak ni merupakan satu tuntutan yang penting dalam apa bidang sekalipun, ya. Baik kita pelajar ke, kita usahawan ke, kita pemimpin ke, kita petani ke, ya, kita pekerja industri ke, atau apa-apa saja bidang lah, ya. Ya, perlukan orang-orang yang berfikir di luar kotak supaya kita dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru, cara-cara baru, idea-idea baru, solution-solution baru, ya, bagi mengatasi masalah-masalah semasa yang kita ataupun orang ramai hadapi, ya. So, ada beberapa cara yang kita boleh lakukan. Misalnya yang pertama, kita mencabar idea sedia ada. Ya, kita cabar idea sedia ada. Jadi kebanyakan orang berfikir dengan idea semasa. So, kita cabar idea tu. Misalnya satu ketika dulu kan, ya, orang buat kerusi dengan 4 kaki. So, ketika itu ada orang berfikir di luar kotak, dia cabar. Macam mana kalau kita buat kerusi dengan 1 kaki saja? So, kita dah dapat jimat 3 kaki. Sekarang dah banyak kerusi 1 kaki. Ya, itu dia. Yang kedua, kita boleh guna soalan bagaimana jika. Bagaimana jika tak ada orang beli barang saya? Bagaimana jika saya tak ada modal nak berniaga? Bagaimana jika kalau semua subjek saya tak boleh buat? Jadi bagaimana jika ni juga boleh mencetuskan idea-idea baru, ya. Misalnya orang dulu tanyalah, dia kata, bagaimana jika kalau kita buat jam tanpa jarum? Tak ada jarum, maka terhasillah jam digital, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita boleh gabungkan berbagai bidang, ya, berbagai disiplin bidang. Misalnya kalau kumpulan jurutera, ya, ada 5 orang jurutera, fikirlah tentang isu-isu kejuruteraan ni. Salah seorang ahli tu mungkin orang yang bukan bidang jurutera, mungkin seorang penyanyi misalnya, kan, seorang seniman penyanyi dalam kumpulan tu. Mungkin idea-idea yang pelik, ya, idea-idea yang tak martabah yang dicetuskan oleh seorang penyanyi tadi dalam tim jurutera tadi menimbulkan satu idea baru. Ini pun kita boleh lakukan, ya. Dan yang seterusnya adalah kita menukar perspektif, ya. Kita cuba melihat sesuatu masalah dari perspektif orang lain, ya. Misalnya kalau kita seorang usahawan, masalah kita lah sebagai usahawan, kita minta pendapat pelanggan kita misalnya, ya. Perspektif dia macam mana. So, ini juga boleh membantu kita untuk mendapatkan idea-idea yang baru. Jumpa lagi. Terima kasih.